Boleh? Baik. Video behind the scene macam mana kita orang handle team Vietnam Indonesia dan pergerakan diorang selama perlawanan ini. Dan let's go. What's up guys, kita dah fit kat sini. Tak tahu tak ceritanya ni. Faris. Yeah. Ada apa? Apa yang kita orang buat ialah bila sampai kat sana, saya ditugaskan untuk jaga tim Vietnam dengan Apan dekat Alami. Wih, buka-buka tu nampak swimming pool. Isya tu. Kita orang dua yang menjaga tim Vietnam. Jadi apabila diorang datang ke Alami ialah kita orang akan ambil diorang dan akan tunjuk bila diorang kat mana setiap floor. Selangor paling passion. Mantap, Bik. So after settle dekat Alami ni, kita orang kena pick up tim Indonesia dekat airport. 2 tim. Kau buat video? Betul. Vlog. Sebab What's up guys? dekat kau semua. Ni vlog. Okay, what's up guys? So currently kita sekarang kat KLIA and today we are going to ambil player Indon. So bawa ke Tanjung. So let's go. Doakan semua berjalan lancar. Sekarang lagi dia berdua. Berdua. Kita orang akan berpecah. 2 bawa diorang pergi balik dekat Tanjung. Lagi 2 kita tunggu sebab diorang flight lain-lain kan. So kita tunggu diorang lah. Atau dimatikan. Let's go. Thank you. Thank you. Tadi tu level 3. Aku nak tak, dia tadi level 3. Dia berdua. Tu, Dia level 1. bawah bus pelancong kan? Kita lagi bus je. Ya. Let's go. Cosmo GLE. Betul lah. Tu. Jom. Sana apa Bik? Macam tunggu benda tak pasti. Benda tak pasti. Tak keluar. Dia ada tadi masa kan. Tapi dia boleh dekat. Kau beat mana nanti? Apa? Kau beat lah. Bila? Halo. So untuk Black Steel yang jaga saya dengan botak, lepas tu bawa diorang ke Tanjung lah. Lepas tu kita orang pergi makan semua and kita sampai. Welcome. Halo. Day 2. So untuk hari kedua pula, kita orang kena handle diorang punya breakfast kat tim Vietnam lah. Saya dengan Apan. Buat ni lah. Rasa macam ni lah. Jadi I shall speed. And kita orang pergi makan dulu semua. And after that baru kita orang pergi ke diorang naik ke bas. Let's go. Masuk. So okay guys, kita orang tengah tunggu tim Vietnam meeting. Sementara tu kita order burger dulu. Burger kita dah sampai guys. So jom kita try. Pukul 6. Okay, abang kita ada Abang Man Jepun. Tu ada Abang Faris. Day 2. Let's go. Hello, xin chào. Xin chào. Hello. Xin chào, xin chào. Hello, hello. Xin chào. Đấy kìa. Sui lên. Yeah. So this is the changing room. Okay, so for player. New shoes. Yeah. Cái này cho anh cái gọi gì? Dulu nha, tập xong dulu nha. Đây mới là cửa vào nha. Kalau kita ke belakang, sakit lah. Hai, budak ni. Bagi jam. Jam, bagi jam. Yes, dapat eh? Thank you guys. Alright. Coklat.
Coklat. Nak juga. Coklat tu. How are you? Show. Later you just leave it here. How much to 10 more? 10? Alright, hari kedua dah berlalu. So today adalah hari ketiga di mana tim Cosmo JNE menentang dengan tim Tyson Bike. So diorang dua akan lawan dan hari inilah hari penentuannya untuk game pertama. Let's go. Day 3 Cosmo versus Tyson Bike. Let's go. Antara sponsor kita untuk game kali ini adalah Monster dan juga Joma. Assalamualaikum semua yang tak sabar nak menonton aksi lepas ni. Kita saksikan dekat live. Boleh beli ya, jangan lupa beli. How are you feeling today? I'm feeling good. Feeling Let's good. have a good match now. And the best gonna win. And may it be us. Coach, how are you? Serious. Concentrated. Oh, I see. Coach Oliver, hi, hello. Cosmo JNE and Thai Samba FC. Jahit. Yes, hari ni kita dekat Stadium Panasonic. Kita orang lepas ni baru lepas habis game Cosmo JNE menentang apa ya? Vietnam. Vietnam. Okay, lepas ni kita orang nak Lepas ni akan ada satu aksi yang sangat menarik, iaitu Selangor FC menentang Black Steel Jangan lupa tengok harga RM10. Kata-kata untuk hari ni. Cuba dulu baru tahu. Kemenangan bukan dalam ni. Teka ni siapa? Teka siapa? Balu. Ni kat ni. Kat ni siapa ban? Oi, Wana. Okey, kalau yang ni. Oi. Dah kencing babi. Saya kata-kata 3 point. 3 point.
Wing. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work. Right. Jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Okay, semua dalam keadaan Pembelian berjalan dengan lancar, cash boleh, QR boleh. Oh, baik. Banyak saboter daripada Selangor datang. Mantap. Ui, lawa. Players, first game, alright, new year, new season, improve awak punya chemistry. Apa saja yang perlu kita improve untuk new season, dan improve attitude awak, alright. So every chances yang awak ada kena convert, improve. Awak dah tahu, dah tengok masing-masing, tengok balik macam ni, boleh? Alright, jaga injury, apa yang awak ada, all out. So insyaAllah, tu saya dulu, nanti kita menang malam ni, boleh? Selamat!
Boleh. Korang dah settle first game pre-season. So dah ready banyak kali tapi opponent score lagi. So end up 3 scorer. And kita orang akan buat lagi baik next game tomorrow. Okay, so thank you. Tengok macam mana game hari ni. Game hari ni fight lah. Masing-masing team tunjuk kebolehan masing-masing. Dan skor pun kalau kita boleh lihat 5 sama. Memang fun lah kalau penonton yang tengok. So korang boleh datang lah untuk esok hari punya lagi fight lah semua. Macam mana pesan untuk korang kat rumah? Pesan untuk kat rumah, rugi kalau tak datang. Sebab tim yang terbaik daripada Indon, daripada Vietnam datang, menentang Selangor, KSB. So jom guys datang penuh ke stadium. Wih, mantap. Puas hati. InsyaAllah juara next year. Di sini. Di sini. Untuk pesan untuk rumah. Yang mana? Rumah tu. Rumah stadium. Yang tak datang stadium nanti next season ni datang ramai. Besok Ahad ada lagi. 8 malam Kombes Panasonic datang ramai-ramai. So settle untuk game pertama Selangor menentang Black Steel pada hari ketiga ni. Kita nantikan pada hari esok.